Saya pun terima kasih dengan Mara bagi peluang orang Melayu berniaga di sini. Sebenarnya itu bukanlah sentimen kaum. Itu sebenarnya membantu orang Melayu mandiri kat sini supaya kita yang import sendiri boleh memasarkan produk kami sendiri. Jadi setakat ni daripada mula 8 hari bulan tu, trafik sudah semakin baik. Trafik sudah semakin baik. Cuma harapan kami bangsa asing pun jangan rasa benda ni hanya tujuan khusus untuk Bumiputera. Cuma kita, of course lah, orang Melayu adalah kuasa pembeli terbesar. Dan kita pun kebanyakan peniaga yang lain dia tidak import sendiri, dia pun ambil dengan bangsa asing juga barang-barang ni. Kecuali saya, kedai ustaz dan beberapa orang lain kita import sendiri. Jadi kita nak bagi kepada customer barang yang berkualiti tinggi pada harga yang sangat berpatutan. Itu saja. Baru-baru ni tengok selepas pelancaran Mara Digital ni ada cakap-cakap kata niaga je Melayu, tapi kemungkinan besar Alibaba produk ambil dari sini. Oh, boleh cek lah. Bukan semualah. Kalau macam saya, memang saya pergi ambil sendiri. Kedai ustaz memang ambil sendiri. X-Range ni pun didaftarkan dengan nama X-Range Sendirian Berhad. Contohnya kami bawa power bank dan juga smart cable ni. Kalau tengok dekat ROC pun memang company kami yang punya sendirilah. Kita daftarkan syarikat ni dan kita import sendiri atas jenama ni. Jadi kalau kata Alibaba tu, saya tak rasa benda tu berlaku 100%. Ada setengah-setengah barang yang kita belum punya lagi. Kita belum ada lagi barang tu. Kita terpaksa ambil pada bangsa asing juga. Tapi kalau bagi saya memang 100% saya tidak tidak ada Alibaba lah. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Nadia daripada bahagian Business Development Koperasi Coop to You, salah satu outlet yang di Mara Digital. Okay, so far kita kat sini kita jual barangan teknologi dan gadget dari segi IT dan ICT lah. So kat sini kita bagi satu harga promosi kepada yang pembelian yang datang kat sini, below daripada market price yang dah ditawarkan lah. So kat sini sambutan so far dah seminggu lebih, amat-amat memberasakan dan menggalakkan lah daripada Bumiputera sendiri. So mereka pun berpuas hati dengan kita punya services, dan juga saya berharap this project, Mara Digital Project ni akan berterusan seiring dengan Loyak 2 lah, di mana kita pun bagi support kepada Bumiputera dari segi best price dan juga dari segi informasi-informasi dan juga services dengan customer lah. Produk-produk ni kebanyakan koperasi ni ambil dari direct kilang. Yes, kita ambil daripada principal. Samsung daripada Samsung, Apple daripada Apple, Sony daripada Sony, dan juga kita punya produk terdiri daripada gadget sampailah ke televisyen dan juga soundbar lah. Okay, nama saya Ahmad Afdal bin Azhar. Kita daripada Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad, NASCO. So ni merupakan kedai yang pertama kami lah. Sebab sebelum ni kami lebih kepada macam commercial punya business. Kita banyak buat supply pada pejabat-pejabat, sekolah, bank, and then kita ada buat support. Kita buat support ni macam kita buat support untuk bank. Salah satu klien kita Bank Rakyat lah. Kita dengan Bank Rakyat dari tahun 1995 nanti sekarang. So kita buat support macam dari segi troubleshoot, repair, hardware, server, maintenance, cabling, trunking, networking, semualah yang kita buat. Jadi ini adalah kedai konsep pertama kita orang lah untuk kita jual produk-produk consumer. Untuk minor punya repair, kalau major punya repair yang tu mungkin dalam tahun depan. Pasal kita equipment semua tak cukup lagi kan, baru buka. So kita pun Alhamdulillah hari ni genap seminggu kita running business kat sini. Sambutan so far okey lah. Kita pun ada juga jual 2-3 notebook, aksesori. Ramai juga yang cari macam daripada yang basic sampai yang ke high end punya aksesori. Demand sangat kuat lah kat sini, tapi kami cuba untuk supply yang terbaik lah.